Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya masih hari yang sama. Masih sama. Hari ini hari Selasa 21 hari bulan Oktober 2025 Masihi. 21 Oktober 2025 Masihi bersama dengan 29 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Okey, seperti biasa, sekarang ni pukul 6.48 minit. 6.38 minit petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi, selepas pada buat video daily report, lepas pada buat video daily report makanan saya tu, saya terus pergi ke masjid. Pergi ke surau untuk semaya isyak dan juga semaya maghrib dan juga semaya isyak. Lepas tu dah semaya maghrib dan isyak tu, saya pergi ke kedai Maksu makan nasi goreng sana. Lepas tu balik daripada makan nasi goreng tu, saya terus singgah kedai Fikri beli topak DG RM35. Lepas tu terus baliklah pada pukul 11.30 tu. Tidur pula dalam pukul klik rumah tu, tidur pada pukul 12.20 minit pagi. Tak pada pagi dah, masa tu pagi dah. Lepas malam dah muka. Pukul 12 ni kat malam ni kat 11.59, 12 pukul 12 tu masuk pagi dah, berubah tarikh dah kalender apa panggil kalender Masehi ni. Okey, kalender Hijriah berubah masuk pada waktu maghrib, tak kira pukul 7 berapa pun. Ada pukul 7 tu tak masuk maghrib lagi, tak berubah lagi. Ya sempadan dia kat maghrib, sama ada maghrib tu sampai 7.30 ke 7.20 pun ya akan berubah lah pada waktu tu lah. Berapa kali dah sebut tentang hijri dengan Masihi ni. Perbezaan hijri dengan Masihi ni. Sepada dekat pukul 12. 11.59 tu masih dah ada tu. 12 tu kan? Ya dah. Okey, Allah. Kau ni pun. Lepas tu pada sudah tu, saya terus balik rumah tidur tu, bangun. Hari ni saya bangun awal sikit, 9.30 minit pagi. Bangun terus mandi-mandi sembahyang subuh. Tengok bagi Sopi nak sapa, lepas tu sembahyang subuh tu, lepas tu tengok bagi Sopi nak sapa, lepas tu makan sarapan, okey. Lepas tu 7.30 terus pergi ke tu singgah makan saya sekejap untuk ambil barang kerja, alat-alat kerja situ lah, saya tinggal situ biasanya. Lepas tu terus pergi ke kedai Fikri. Minum nai situ pukul 9.32 hari ni. 8.24 pukul 8.24 tu bayar. Lepas tu terus pergilah. Nak sampai sana dalam pukul 8.33 gitulah. 8.34 itulah. Lepas tu start kerja. Tu apa siap lalu siap pakai kasut lah situ. Betul kasut tinggal di tempat kerja. Sana kasut tu kan pakai kasut lah. Pakai kerja siap ada daripada rumah lagi. Cuma bagi ada kerja lah tinggal di makanan saya tu. Lepas tu terus kerja lah. Kerja hari ni sepatutnya pukul 3 klik, tapi kan oleh kerana token saya tu dia ada jemputan semaya hajat, ada jamu lah sikit. Lepas semaya hajat macam biasalah. Adat dia dah. Dia buat semaya hajat ada makan, ada tak kala ada buat tahlil ada makan. Waktu sudah terjadi lama dah. Tetap ada pihak yang tak setuju tu. Tak apalah, waktu pandangan dia. Alah nak ulah pula kat jadi tubik isu Wahabi pula. Okey. Tak saya cerita anda tu. Tak saya panjang tak boleh cerita saya detail sangatlah tentang isu tu. Lepas tu pukul 2 tu dah molek lah. Siap pukul 2 tu balik. Siap balik pukul 2 tu siap tu relax tu. Minum air dulu kan. Tu rumah ada air apa tu. Muka dalut biasa dah. Biasalah muka kita tu apa semua tu. Kerja. Tapi macam sama pula kerja agama dengan kerja ni. Kerja agama kerja rumah kena bagi. Tu adat dia dah sebenarnya. Adat tu rumah kena ada akad jamu kepada tetamu. Tu je. Satu segi adat pula dah bagi. Pula dah. Panjang pula lebar apa tu. Lepas tu siap dulu ada
2.10 tu saya pergi ke 2.20. Lama juga dia buat tu. 2.20 2.16 baru saya klik start daripada tu kata dekat my klik ni singgahlah ke Fikri. Tengok ada hamper siap dah je saya dia tak ada maklum saya saja saya ajak nak sumbang sikit untuk hadiah tu. Tengok ada lapar dah jadi hadiah untuk budak 3 tapi budak tu sama nilai nombor 1 nombor 2 nombor 3 budak dewasa ada 5 lapar tu daripada lapar tu. Tak apalah. Dia tak payah wawas saya tapi saya dah ajak nak bagi sikit sumbangan untuk budak tu. Ubah suara sikit. Hadiah tu ni ada ubah suara lah. Nak biar tak sama antara nombor 1, nombor 2, nombor 3 ke tidak kan? Tak ada guna bertanding kalau sama nilai Tapi memang saya rasa awal dah nak itu ni. Dia tak maklum saya tu dia mengejut juga Jumaat ni. Sepatutnya kalau saya ada nak buat juga dia nak tanya bila. Sebab dia tu bukannya itu sangat. Tak pergi mana juga Fikri ni. Kalau dia nak buat tu tak tahu bila. Dengan tiba-tiba buat mengejut. Ni jalan ni. Saya pun rasa awal lagi tak sabar ayat lagi dah. Panjang pula. Lepas tu sudah singgah. Lepas ada satu isu tu saya pun terus balik singgah ke rumah Kak Nur sekejap. Tengok baris sapi saya tak ada. Ajak nak tunggu ambil pick up baris tu situ. Lepas tu bila dah tu kan saya pun menga baris apa di rumah kan. Saya pun klik rumah tadi lepas semaya Zuhur tu. Lepas semaya Zuhur tu lepas tu tunggu bila mak Zuhur tu relax tunggu sementara tunggu asar tu. Bagai kau tu sapa. Bagai apa bagai TikTok pula sapa. Bagai hak ni bagai Shopee ni sapa pukul 2 berapa tu 2.30 dah tadi. Ni bagi TikTok pula sapa pada pukul 4 berapa dah tengok tadi. Ni bagai ni sapa dah ni. Cuma saya nak itulah buat review tak payah buat review lagi secara detail lah. Hak ni bagai orang tak payah buat secara detail nanti saya akan buat review semula ni. Ni saya review sini lah hari ni. Review gini lah tak payah buka lah. Sebab saya rasa tak ada kesulitan yang masuk ni pun video ni pun panjang dah. Cuma nak maklum sajalah bagi siapa. Saya tak ingat nak tengok di secara tepat waktu masa. Lepas tu saya sama Yasa tadi. Adik-adik najak sama Yasa pada pukul 5.50 saat ni baru sama Yasa. Lepas tu ni baru saya buat video. Buat video daily ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ni. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.